Salam guys, welcome to part 2. First, aku nak clarify dulu. Projek ni adalah projek membina tembok yang ada pada zaman Portugis atau Belanda berdasarkan kepada rujukan-rujukan konkret yang ada. Kita belum buat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jelas ya? Kalau ada yang salah faham tu, sorry guys, but keep on following ya. Sebelum pergi jauh, aku nak share dengan korang rujukan dalam projek Tembok Melaka ni. Apa yang aku buat ini adalah berdasarkan menerusi rujukan dan research juga tau. Ni ada yang korang dah biasa tengok di internet atau di buku-buku, dan ada juga yang rare daripada sumber-sumber tertentu. Ada plan yang agak detail, siap dengan lakaran bangunan secara 3D kat dalam dia. Dan ini sebahagian daripada gambar-gambar yang aku gunakan sebagai rujukan untuk design. Untuk memberi sedikit orientation awal kepada korang semua, jom aku bawa walk through sikit sekitar bandar kawasan Bandar Hilir ni. Okey, kita mula kat sini ha. Sebab korang pernah datang sini kan, selfie bagai kan. Kau bayangkan, dulu ada tembok di kiri kanan gerbang ni. Macam ni lebih kurang. Ni belum final tau, aku buat draft untuk korang preview je. Aku tak boleh nak tunjuk dulu bagaimana proses aku develop 3D ni sebab ambil masa yang lama, nanti korang boring pula. Di sebelah kanan ni ada satu platform yang dinamakan Henriette Louis Bastion, jenis berbucu macam ni. Saiz dia tak adalah besar sangat kalau nak bandingkan dengan bastion-bastion yang lain. Next, dia ada satu lagi tembok yang menyambung pada sisi yang sama, dan di hujung sana ada satu platform besar. Paling besar kalau ikut dalam plan dan juga lakaran lah, tapi berbentuk circular atau silinder. Dia ni memang besar. Lokasi sebenar dia kalau ikut kawasan hari ni adalah di Bandar Kaba atau Bandar Kaba orang Melaka cakap kan. Mungkin dekat area surau yang tepi jalan tu, dan juga dekat area bangunan TNB. Ini adalah sebagai perbandingan skala aja kalau korang nak agak saiz dia lah. Ok, next, bastion seterusnya. Okay, kita sambung part 3 lah ya. Ok guys, kalau bermanfaat boleh follow, repost, share, komen, whatever lah. Dan aku really appreciate your support guys. Ok, jumpa lagi. Bye.